Bahagian 1. Memahami bateriku dan model perniagaannya. Bateriku merupakan contoh yang baik tentang bagaimana sebuah produk yang kelihatan mudah boleh menjadi asas kepada ekosistem perniagaan yang jauh lebih luas. Pada pandangan pertama, bateriku mungkin dilihat sebagai syarikat yang menjual dan menggantikan bateri kenderaan. Namun, apabila kita meneliti kanvas model perniagaan bateriku dengan lebih dekat, kita dapat melihat bahawa syarikat ini sebenarnya mengendalikan rangkaian bantuan otomotif yang disokong oleh teknologi. Masalah utama yang cuba diselesaikan oleh bateriku adalah sangat jelas. Apabila bateri kenderaan gagal berfungsi, pelanggan selalunya tidak dapat memandu ke bengkel. Model peruncitan otomotif tradisional mencipta kesulitan tepat pada masa pelanggan paling memerlukan bantuan. Bateriku membalikkan proses tersebut. Daripada meminta pelanggan datang kepada penyedia servis, syarikat membawa produk dan juruteknik ke lokasi pelanggan. Nilai segera diwujudkan melalui kemudahan, kelajuan dan pengurangan gangguan terhadap perjalanan pelanggan. Seiring perkembangan perniagaan, bateriku telah melangkaui penggantian bateri. Ekosistemnya kini merangkumi bantuan tepi jalan, servis tunda, jump start, bantuan tayar, penghantaran bahan api, locksmith, bengkel, sokongan fleet, tempahan digital dan rangkaian pit stop yang semakin luas. Perkembangan ini mengubah sifat perniagaan bateriku. Syarikat bukan lagi sekadar menjual bateri. Sebaliknya, bateriku semakin memainkan peranan membantu pelanggan memulihkan dan mengekalkan mobiliti. Perbezaan ini penting kerana pelanggan yang mengalami kerosakan sebenarnya tidak mencari bateri semata-mata. Mereka mahu kenderaan kembali bergerak. Sebagai contoh, bayangkan seorang pelanggan mendapati keretanya tidak boleh dihidupkan sebelum menghadiri mesyuarat penting. Pelanggan tersebut tidak mahu membandingkan 10 jenama bateri atau mencari bengkel berhampiran. Keperluan sebenar ialah bantuan yang boleh dipercayai, diagnosis tepat, penggantian pantas dan keyakinan bahawa masalah telah diselesaikan. Model perniagaan bateriku direka untuk menyelesaikan keseluruhan masalah tersebut. Bero menyediakan keupayaan servis bergerak, manakala Pruna dan Pit Stop membantu memperluas liputan tempatan. Platform digital pula menyelaras permintaan pelanggan, dispatch, penjejakan servis dan maklumat operasi. Gabungan ini mewujudkan model hibrid yang melibatkan teknologi, infrastruktur fizikal, produk, manusia dan rakan kongsi luar. Pengajaran utama ialah model perniagaan yang kukuh sering muncul apabila syarikat berhenti melihat hanya kepada produk yang dijual dan mula memberi fokus kepada hasil akhir yang benar-benar diperlukan pelanggan. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat siapa pelanggan bateriku, nilai yang ditawarkan dan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perniagaan ini. Bahagian 2 segmen pelanggan, cadangan nilai, saluran dan hubungan pelanggan. Bahagian yang berhadapan secara langsung dengan pelanggan dalam kanvas model perniagaan menerangkan siapa yang dilayani oleh syarikat dan mengapa pelanggan memilihnya. Bateriku melayani beberapa kumpulan pelanggan. Pemilik kenderaan persendirian kekal sebagai segmen paling jelas. Mereka mungkin memerlukan penggantian bateri, bantuan tepi jalan atau sokongan otomotif lain. Pemilik motosikal juga membentuk segmen tambahan melalui produk bateri motosikal dan perkhidmatan berkaitan. Pengendali fleet serta pelanggan korporat pula penting kerana masa henti kenderaan boleh memberi kesan terus kepada produktiviti perniagaan. Sebagai contoh, syarikat penghantaran mungkin kehilangan hasil bagi setiap jam sebuah kenderaan tidak boleh digunakan. Bateriku turut melayani satu lagi kumpulan yang kurang jelas, iaitu usahawan otomotif. Melalui program Bero dan Pruna, individu dan perniagaan boleh mengambil bahagian dalam ekosistem bateriku sebagai juruteknik, operator atau rakan servis. Sekarang kita lihat pula cadangan nilainya. Nilai paling kuat bateriku ialah kemudahan ketika pelanggan berada dalam situasi mendesak. Daripada meminta pelanggan yang terkandas mencari bengkel, bateriku cuba membawa bantuan terus ke lokasi kenderaan. Cadangan nilai ini merangkumi penggantian bateri pantas di lokasi, bantuan tepi jalan, akses servis yang luas, pemasangan yang dipercayai,
jaminan serta sokongan otomotif yang semakin pelbagai. Kelajuan sahaja tidak mencukupi. Pelanggan juga mahukan keyakinan bahawa bateri yang betul dipasang, harga jelas, juruteknik profesional dan sokongan selepas servis tersedia jika berlaku masalah. Bateriku menyampaikan nilai tersebut melalui pelbagai saluran. Pelanggan boleh berinteraksi melalui laman web, aplikasi mudah alih, pusat panggilan, hotline, pitstop, bero, pruner, media sosial dan kerjasama korporat. Pendekatan berbilang saluran ini penting kerana kecemasan otomotif berlaku dalam pelbagai situasi. Pelanggan yang biasa menggunakan teknologi mungkin memilih aplikasi. Seseorang yang terkandas di tepi jalan mungkin lebih selesa menghubungi hotline. Pelanggan lain pula mungkin terus pergi ke pitstop. Hubungan pelanggan kemudiannya dibina melalui respons kecemasan, komunikasi, penjejakan servis, jaminan, pengendalian aduan dan keperluan servis berulang. Pengalaman yang baik ketika pelanggan berada dalam keadaan tertekan boleh menjadi sangat berkesan. Jika seseorang menerima bantuan yang boleh dipercayai pada waktu kritikal, hubungan tersebut boleh mewujudkan kepercayaan yang lebih tinggi berbanding transaksi runcit biasa. Peluang perniagaan yang lebih besar ialah menukar transaksi kecemasan kepada hubungan pelanggan jangka panjang. Selepas bateriku membantu seseorang menggantikan bateri, syarikat berpotensi memenuhi keperluan seterusnya seperti tayar, bengkel, towing, insurans, diagnostik atau perkhidmatan fleet. Bahagian seterusnya akan menerangkan bagaimana bateriku menjana pendapatan serta sumber dan aktiviti yang diperlukan untuk memastikan cadangan nilai ini dapat dilaksanakan. Bahagian 3 aliran pendapatan, sumber utama dan aktiviti utama. Cadangan nilai yang kuat hanya boleh bertahan jika syarikat mampu menyampaikannya secara ekonomik. Bateriku menjana pendapatan daripada beberapa aktiviti yang saling berkaitan. Jualan bateri kekal sebagai asas komersial yang penting. Pelanggan membeli bateri bersama nilai tambahan seperti penghantaran, diagnosis dan pemasangan. Bantuan tepi jalan pula membuka peluang pendapatan melalui towing, jumpstart, bantuan tayar, penghantaran bahan api dan locksmith. Perkhidmatan bengkel memperluas lagi sumber hasil, manakala perkhidmatan fleet dan B2B berpotensi menghasilkan permintaan yang lebih berulang. Diversifikasi ini penting dari sudut strategi. Jika bateriku hanya bergantung kepada penggantian bateri, transaksi pelanggan secara semula jadi berlaku agak jarang. Kebanyakan pengguna tidak menukar bateri setiap bulan. Dengan menambah perkhidmatan otomotif bersebelahan, bateriku boleh meningkatkan nilai sepanjang hayat pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan yang asalnya menggunakan bateriku untuk penggantian bateri mungkin pada masa lain memerlukan bantuan tayar, towing, servis bengkel atau bantuan tepi jalan. Untuk menyampaikan semua perkhidmatan tersebut, beberapa sumber utama diperlukan. Salah satu sumber terpenting ialah rangkaian pitstop. Dengan lebih 250 lokasi yang dilaporkan pada 2026, liputan fizikal membantu meletakkan produk dan perkhidmatan lebih dekat kepada pelanggan. Bero menjadi sumber kritikal seterusnya kerana mereka menyediakan keupayaan pemenuhan secara bergerak. Pruner pula memperluas rangkaian dengan membolehkan usahawan luar mengambil bahagian dalam penyampaian servis. Teknologi sama pentingnya. Platform perlu membantu menyelaraskan permintaan pelanggan, penugasan juruteknik, ketersediaan inventori, lokasi, status servis dan maklumat operasi. Jenama bateriku, asas pelanggan, portfolio produk serta data juga semakin bernilai. Sumber-sumber ini menyokong aktiviti utama syarikat. Pertama, bateriku perlu mengurus dispatch dengan baik. Apabila pelanggan meminta bantuan, juruteknik yang sesuai perlu dihantar dengan cepat. Kedua, inventori mesti dirancang dengan teliti. Juruteknik yang tiba pantas tidak memberi banyak nilai jika bateri yang betul tidak tersedia. Ketiga, bantuan tepi jalan dan perkhidmatan otomotif perlu disampaikan secara konsisten. Keempat, platform teknologi mesti kekal stabil kerana ia menghubungkan keseluruhan ekosistem. Akhir sekali, syarikat perlu terus merekrut, melatih dan menyokong pitstop, bero, pruner serta rakan lain.
Bayangkan cabaran operasi di sebalik satu tempahan mudah. Pelanggan mungkin menjangkakan bantuan dalam masa yang singkat. Namun di belakang janji tersebut terdapat perancangan inventori, ketersediaan juruteknik, routing, pemadanan produk, komunikasi, pembayaran, pemasangan dan kawalan kualiti. Sebab itulah kecemerlangan operasi menjadi sebahagian daripada cadangan nilai itu sendiri. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat rakan kongsi, struktur kos dan bagaimana keseluruhan kanvas model perniagaan bateriku berfungsi sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Bahagian 4 rakan kongsi, struktur kos dan hubungan antara semua blok. Model perniagaan bateriku banyak bergantung kepada ekosistem rakan kongsi. Syarikat tidak perlu memiliki sendiri setiap keupayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua masalah otomotif. Pembekal bateri dan otomotif menyediakan produk serta komponen. Bengkel dan operator towing menyumbang keupayaan khusus. Syarikat insurans dan penyedia mobiliti boleh menghubungkan lebih ramai pelanggan kepada platform. Bero dan pruner pula menyediakan kapasiti pemenuhan yang tersebar di pelbagai lokasi. Rakan teknologi, pembayaran, fleet dan rakan strategik lain membantu menyokong perkembangan perniagaan. Model perkongsian ini membolehkan bateriku memperluas tawaran tanpa perlu membina semua keupayaan secara dalaman. Sebagai contoh, jika bateriku mahu membina keseluruhan fleet towing secara milik sendiri di seluruh negara, modal yang diperlukan mungkin sangat besar. Kerjasama dengan operator sedia ada boleh memberi liputan yang lebih luas dengan struktur yang lebih fleksibel. Namun begitu, perkongsian turut mewujudkan cabaran pengurusan. Pelanggan biasanya tidak membezakan antara pekerja bateriku dengan rakan servis luar. Jika pengalaman servis kurang baik, pelanggan tetap akan mengaitkannya dengan jenama bateriku. Oleh itu, latihan, standard servis, tahap perkhidmatan dan pemantauan prestasi menjadi sangat penting. Struktur kos pula mencerminkan kerumitan rangkaian ini. Kos utama termasuk perolehan bateri dan produk, insentif juruteknik, tenaga kerja, operasi pit stop, teknologi, logistik, dispatch, pemasaran, khidmat pelanggan dan pentadbiran. Inventori merupakan salah satu komponen penting. Bateri otomotif mempunyai pelbagai spesifikasi dan produk yang sesuai perlu tersedia cukup dekat dengan pelanggan bagi menyokong pemenuhan pantas. Pertumbuhan rangkaian dengan itu membawa peluang dan risiko. Lebih banyak pit stop boleh meningkatkan liputan dan memendekkan masa respons. Namun, lokasi yang mempunyai jumlah transaksi terlalu rendah boleh menambah kos tanpa memberikan pulangan yang mencukupi. Keseluruhan kanvas model perniagaan perlu dilihat sebagai satu sistem. Segmen pelanggan menghasilkan permintaan, cadangan nilai menarik pelanggan, saluran menangkap dan menyalurkan permintaan tersebut, hubungan pelanggan membina kepercayaan, aliran pendapatan menukar permintaan kepada hasil, sumber dan aktiviti membolehkan pemenuhan dilakukan, rakan kongsi menambah keupayaan. Struktur kos akhirnya menentukan sama ada keseluruhan sistem mampan dari sudut ekonomi. Hubungan ini menghasilkan kesan rangkaian yang penting. Lebih banyak pit stop dan juruteknik boleh meningkatkan liputan. Liputan yang lebih baik berpotensi menarik lebih ramai pelanggan. Jumlah transaksi yang lebih tinggi pula boleh meningkatkan penggunaan rangkaian dan menyokong pertumbuhan seterusnya. Namun, kitaran tersebut hanya berfungsi jika kualiti dan keuntungan terus dikawal. Pertumbuhan semata-mata bukan matlamat akhir. Bahagian terakhir akan melihat kanvas cadangan nilai, kedudukan kompetitif bateriku, risiko utama dan keutamaan strategik untuk pertumbuhan masa hadapan. Bahagian 5 padanan cadangan nilai, kelebihan kompetitif dan hala tuju strategik. Kanvas cadangan nilai membantu kita memahami mengapa pelanggan memilih bateriku apabila mereka menghadapi masalah kenderaan. Kita mulakan dengan tugas pelanggan. Seorang pemandu yang terkandas mungkin mahu menghidupkan semula kenderaan, menggantikan bateri yang rosak, mengatur towing, mencari bantuan otomotif yang boleh dipercayai atau mengurangkan gangguan kepada kerja dan perjalanan. Pengendali fleet mempunyai keperluan yang sama pada skala lebih besar kerana setiap kenderaan yang tidak boleh digunakan boleh menjejaskan operasi perniagaan.
Tugas-tugas tersebut datang bersama beberapa kesakitan pelanggan. Kerosakan kenderaan mencipta ketidakpastian. Pelanggan mungkin bimbang tentang masa menunggu yang panjang, diagnosis yang salah, juruteknik yang tidak boleh dipercayai, harga yang tidak dijangka atau bateri yang tidak sesuai. Mereka juga mungkin berdepan kesulitan untuk mengatur towing atau menyelaras beberapa penyedia servis. Peta nilai bateriku direka untuk mengurangkan masalah tersebut. Produk dan perkhidmatan merangkumi penggantian bateri di lokasi, bantuan tepi jalan 24/7, juruteknik bergerak, pit stop, towing, jump start, bantuan tayar, penghantaran bahan api, locksmith, bengkel, sokongan fleet dan tempahan digital. Pengurang kesakitan mengurangkan keperluan pelanggan untuk bergerak ke bengkel, memendekkan masa menunggu, memudahkan koordinasi dan memberi akses kepada beberapa perkhidmatan dalam satu ekosistem. Pencipta keuntungan pula merangkumi pemulihan mobiliti yang lebih pantas, akses luas, penjejakan servis, pemasangan profesional dan ketenangan fikiran yang lebih baik. Padanan paling kuat berlaku apabila bateriku menyelesaikan keseluruhan masalah mobiliti pelanggan dengan usaha minimum daripada pelanggan itu sendiri. Inilah juga asas kepada kelebihan kompetitif syarikat. Pertama, gabungan rangkaian fizikal dan bergerak memberi liputan yang luas. Kedua, tempahan digital digabungkan dengan pemenuhan fizikal bagi mencipta kemudahan. Ketiga, bateriku boleh melakukan jualan silang kepada pelbagai perkhidmatan otomotif. Keempat, Barrow dan Pruner memberi model rangkaian yang lebih mudah diskalakan. Kelima, produk sendiri, data, teknologi dan keupayaan EV yang sedang berkembang boleh memperkukuh kedudukan syarikat dalam ekosistem otomotif. Persaingan daripada syarikat seperti CARPUT tetap relevan. Pertandingan jangka panjang bukan sekadar siapa yang boleh menjual atau menghantar bateri. Kelebihan akan semakin ditentukan oleh masa respons, ketumpatan rangkaian, kualiti servis, kepercayaan pelanggan, keluasan penyelesaian dan ekonomi operasi. Beberapa keutamaan strategik boleh dirumuskan daripada analisis ini. Bateriku perlu meningkatkan pendapatan setiap pelanggan melalui servis berulang dan pencegahan. Ekonomi pit stop harus dipantau menggunakan jumlah transaksi, margin, pusing ganti inventory dan radius servis. Kualiti perlu diseragamkan merentas juruteknik, usahawan dan rakan kongsi. Data pelanggan boleh digunakan untuk peringatan, tawaran yang lebih relevan dan retention. Segmen fleet pula boleh menghasilkan transaksi berulang, manakala keupayaan EV perlu dibangunkan secara selektif pada kawasan yang benar-benar memberi kelebihan kepada rangkaian bateriku. Pengajaran terakhir daripada bateriku sangat jelas. Model perniagaan yang berjaya bukan sekadar 9 kotak yang berdiri sendiri. Ia ialah satu sistem di mana keperluan pelanggan, operasi, rakan kongsi, teknologi, hasil dan kos saling mengukuhkan. Apabila semua elemen tersebut bergerak bersama, produk biasa seperti bateri otomotif boleh menjadi pintu masuk kepada ekosistem perkhidmatan mobiliti yang jauh lebih besar.